Ya, saya tahu amanahnya berat. Kalau awak tahu cara pikulnya, pasti mudah ya. Betul bos, atas kata lain, bawah meja lain. Duit PIBG 5,000 dah masuk pagi tadi. Hai, cepat betul pihak BD ni tanya pasal program murid. Takkan kita nak bagi jawapan kosong? Jangan risau, dijawab ikut prosedur versi kita. Masuk akaun sebentar dulu. Akaun saya nanti saya pusingkan balik. Selit tu jangan nampak sangat. Takut nanti ada guru tiba-tiba jadi detektif. Relax bos, audit atas tahun sekali. Kita jalan setiap bulan. Pelik aku. Kenapa orang takut sangat duit haram? Pasal apa? Okey ya, lepas ni jangan sebut depan-depan. Faham? Faham? Duit jalan senyap, macam gitu. Dok, isi foto state tu macam orang tengah bercinta. Sak okey, sak maju. Hang tekan kuat sangat, mana ada tak maju. Hang tekan slow-slow, pelan-pelan sudah lah. Itu saya faham dulu. Bunyi apa tu? Aku dengar sepatah. Tapi cepat masuk akaun aku. Tu buat bulu roma aku bangun. Kita kena siasat ni. Jom. Woi, kalau betul benda ni hisap duit, dia bukan kecil. Kawangan sekolah kita kan ada audit. Kalau ada yang tipu pun, confirm kantor. Kita kena cari bukti yang kukuh dulu. Jangan tuduh main sedap mulut. Tapi kalau aku hilang, bagi tahu kat mak aku sempat buat ber. Ayolah, kita siasat rasuah, bukan pergi perang. Korang tengok. Iya, dia keluar masuk bilik kewangan macam dia owner bank. Asal dia macam tu? Kau tengok tu, RM jadi berdua. Untuk kipas tu lah. Tapi kipas tu tak pernah pun bertukar sejak aku sekolah kat sini. Betul tu. Kalau kipas tu hidup, dia pun suka tengok koreksi ni. Okey, slip bank, bukti transaksi sudah cukup untuk kita laporkan kepada pihak silakan. Jadi mari kita laporkan. Jom. Mari. Okey, apa khabar Cik Noor, Cik Arau? Yang ni pembantu saya, Afiq. Cik Noor, kami dapat maklumat awal tentang penyelewangan. Betul ke? Kami daripada pegawai SPRM sudah beberapa minggu memahati pengetua dan bendahari secara undercover. Patutlah saya pernah nampak encik berdua dalam TV. Mungkin aku pernah nampak dekat TikTok. Kami perlukan bukti lagi untuk kes ni. Kami SPRM Cik kami dapat bukti tentang transaksi dana PIBG ke akaun yang tak sepatutnya. Sila beri keterangan sekarang. Apa ni? Siapa bagi masalah? SPRM Cik, sebelum Cik marah, kami sudah dikuasai. Saya ikut arahan dia je. Arahan apa? Arahan apa? Jangan salah faham. Salah apa? Kami saja bukti. Ya, salah tetap salah ya. Walaupun arahan. Kau dengar ni, integriti tak boleh disap kontrak. Kau faham tak? Betul tu. Kami semua nak sekolah aman. Saya akan tangkap kamu berdua. Tangkap mereka. Tangkap je mereka. Apa ni? Apa ni saya? Saya tak salah lah, cik. Cik, cepat saya lah, cik. Betul ke ni? Tak mampu saya. Ikut kami. Bukan prank. Kalau prank, dah viral lah benda ni. RM5,000 bukan duit yang kecil. Itu duit PIBG. Ibu bapa ikhlas bagi duit tu untuk keperluan murid. Dan awak berdua gagal. Kami akan bawa kes ni ke peringkat yang tinggi supaya dia dapat hukuman yang lebih timpal daripada yang apa yang dia dapat sekarang ni. Betul. Rasuah walaupun RM1 tapi letak aja. Kita sebagai cikgu kena tunjuk tauladan yang baik pada semua. Betul tu. Kita kena jaga amanah. Baru masa depan kita terjaga. Cepat sekali. Jom kita pergi ngopi. Jom.
Atau aku. Wanda. Jawatan bukan lesen untuk menipu. Amanah bukan barang boleh dipinjam. Sebut depan-depan, faham? Saya ikut arahan je. Jangan. Jangan keluar dulu. Saya adalah kami ya. Kita tengok penjauh ya.